Okay, hai, selamat datang sekali lagi ke podcast Bual Nusantara, podcast yang membicarakan tentang soal budaya, seni, politik bersama penulis, penyair dengan penyelidik bebas dan ramai lagi. Pada kali ini saya ditemani oleh seorang co-host yang pernah muncul di Bual Nusantara, iaitu saudara Isra Khalid. Hai, selamat datang sekali lagi. Terima Isra. kasih Izzuddin. Ya. Okay, Isra, podcast kali ni, episod kali ni kita nak berbicara tentang apa? Okay. Baik tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini jom macam podcast cerita hantu lah. Ya. So hari ini dalam Bual Nusantara, terima kasih sekali lagi Izzuddin kerana menjemput saya untuk bersama-sama menjayakan pada kali ini, episod kali ini podcast Bual Nusantara. Dan hari ini seperti mana yang telah pun di brief dan diminta kepada saya oleh Izzuddin, kita akan berbicara tentang sejarah Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Sama ada sejarah yang kita sudah sedia umum tahu, tapi yang lebih menarik kita nak kupas hari ini adalah sejarah yang terbungkam, yang kita panggil sejarah gelap, gelap tak gelap, sejarah kelabu yang tak ramai tahu. Betul. Kerana itu kita bersama hari ini kita membawakan secara khas, eksklusif kepada anda seorang sejarawan bebas, penyelidik, dan apa juga warga Kuala Lumpur yang tegar. Kita belum lahir lagi dia dah ada. Tapi menariknya tetamu kita hari ni dia beritahu kita dia tak nak diperkenalkan dengan nama sebenar. Mungkin dia pernah buat jenayah kita tak tahu. Kita boleh bongkar dalam perbualan kita. Baik tuan-tuan dan puan, kita perkenalkan Bruce. Bukan nama sebenar, tapi memang kita orang panggil dia Bruce lah. Apa khabar Bruce? Sihat alhamdulillah? Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan kerana menjemput saya hadir ke podcast kali ini. Jadi saya sedia menjawab segala macam soalan. Okay, kita boleh introduce secara personal Bruce kan. Macam kalau personally saya pengenalan dengan Bruce ni masih terlalu muda. Mungkin dalam 2 tahun. Pertemuan pertama mungkin 2023 dulu. Itu pun kita bertemu di riwayat. Tapi sense yang saya dapat tentang Bruce kan, kalau orang tanya tentang Bruce kan, saya rasa Bruce ni, kalau orang nak datang KL, nak tahu tentang KL, nak tahu tentang sejarah KL mungkin secara ringkas ataupun secara elaborate, sejarah yang mungkin tertentu, yang subtle, mungkin yang rare, yang rare, dan saya akan introduce mungkin boleh jumpa dengan Bruce, something like that. Kena datang menghadap saya dulu. Susu jari pulut kuning, ayam panggang. Apa-apa tanya dia. Banyak sejarah kan. So sebab Bruce dia memang penyelidik, kita panggil penyelidik bebas. Dia tak attach dengan mana-mana institusi. So basically sejarah yang dia rungkai, dia cari dekat KL ni adalah basically personal dia punya interest. Memang minat untuk mengorek. Sebab asal macam mana Bruce kau boleh start menceburi diri secara lebih dalam hal-hal sejarah dan warisan dekat KL ni. Sebab dulu kau bukan secara formalnya seorang akademik yang menuntut di mana-mana institusi pengajian dan mendapat PhD dalam bidang sejarah atau apa-apa kan. Jadi macam mana boleh start? Macam mana sejarah nama Bruce tu? Tak nama Bruce kan? Sejarah macam mana boleh saya akan jawab soalan itu kemudian. Sebenarnya tercetusnya idea untuk meneruskan kerja-kerja menyelidik tentang sejarah Kuala Lumpur ni ialah pada tahun 2013 sewaktu saya menjadi produser salah satu dokumentari sejarah Kuala Lumpur yang tu di bawah Finas. Dan selepas habis job tu saya rasa macam ni banyak lagi benda yang kita dah simpan, korek. Dan saya rasa macam time tu masih fresh lagi, rasa macam ni tak ramai orang tahu. So apa kata saya continue doing the research. Lepas tu boleh je setakat sembang kawan-kawan je lah. Kita nak share tu pun kita bukannya level akademik pun nak ceritakan apa dapatan kita. Jadi tapi pada waktu itu sejarah KL yang ni saya boleh, kalau macam cerita Star Wars, dia punya calendar starts at BBY ataupun ABY, Battle Yavin, Battle of Yavin. So maaflah saya ABY dan BBY. So sewaktu itu buku yang saya rasa masih lagi menjadi
dia kontroversi juga, tapi bagi saya itu salah satu buku yang agak mustahak untuk sejarah Kuala Lumpur, disebabkan oleh penemuan terbaru iaitu siapakah Sultan Puasa, iaitu founder of KL. So sewaktu kita belajar di sekolah dulu, silibus di dalam sekolah mengatakan sama ada Ya Aloy ataupun Raja Abdullah. Tapi kena faham time tu kita masih sekolah rendah, silibus dan sekolah rendah awak tu tahun bila tu? Saya grad 93. Ya. So masa pada ketika itu pun dalam silibus mengatakan bahawa pengasas ataupun pembuka masih lagi Kuala Lumpur sama ada Yap Aloy, kemudian tu baru ada teori Raja Abdullah kan? Ke memang bersekali kan? Bersekali lah. Dan kemudian apa kita cerita tadi? Ya, kenapa macam mana Bruce start minat dengan sejarah. Jadi setelah terbitnya buku itu, barulah Kuala Lumpur hingar-bingar tentang satu lagi figure yang mengatakan sebenarnya ada orang lain yang jadi founder Kuala Lumpur. So dalam buku tu memang ramai yang kata buku ni bagus, bahawa kita boleh tahu the real founder of KL. So tapi nak mengetahui lebih lanjut tentang Sultan Puasa itu, baca sendirilah. Dan kemudian masa tu kita baru fresh junior dalam dunia research, jadi semua benda kita nak expose. Padahal benda tu sebenarnya dah pernah dibincangkan pun sebenarnya. Ya, begitulah saya punya pengalaman seawal-awal mula membuat penyelidikan. Ya. So, asalnya untuk doku lah, untuk buat dokumentari. Ya, untuk dokumentari itu. Sebenarnya jadi minat sendiri untuk kurik. Sebab masa production saya berjumpa dengan, saya interview mendiang Profesor Kuki Kim, dan ramai lagi lah researcher yang khusus dengan architecture, khusus dengan perang saudara Selangor. Jadi rasanya macam kenapa kita tak sembang cerita-cerita itu di kalangan masyarakat kita. So benda tu kenapa nak kena jadi akademik dia? Kan? So itu yang saya rasa macam okay, saya boleh continue dan maybe boleh buat something lebih. Sebab time tu masih lagi dalam dunia production. So kita ada banyak idea nak menyampaikan dari segi yang ni kalau kita buat star kartun, kita interpret star kartun, maybe orang boleh terima. Mesti orang boleh terima. Jadi itulah antara idea-idea yang terawal lah. Okay, kalau saya tengok kan perkembangan macam mana Bruce mula menanam minat dalam sejarah, tapi dalam masa topiknya sejarah kan, tapi tool yang Bruce ada pada waktu adalah tools tu yang dipakai dalam dunia production, kamera, visual, benda-benda yang berbentuk dokumentari, ada storytelling. So I think macam mana, adakah Bruce rasa macam alatan yang Bruce pakai ni, the technicality yang ada ni mempengaruhi pemilihan minatnya, naratif tu, mempengaruhi bentuk penceritaan juga, ataupun macam mana Bruce memilih-milih sejarah untuk ditonjolkan? Media tools, media apparatus menjadi salah satu tools yang penting. Ini semua penting disebabkan oleh naratif. So naratif ni sebenarnya bergantung kepada kelompok-kelompok tertentu. Apa yang dia ingin ketengahkan, sama ada daripada susur galur dia sendiri ataupun macam-macam lah. Cuma sebagai seorang penyelidik, saya tak boleh confine terhadap satu sources ataupun satu naratif. So kita kena tengok daripada segi angle lain juga. Sebab itu yang diajar oleh director saya sewaktu produksi dokumentari tersebut. So explore seluas yang mungkin, topik-topik yang mungkin. Ya, sebab kadang-kadang kita berjumpa satu sources yang mengatakan dialah sebenarnya tuan punya sebidang tanah itu. Dia pun cerita macam-macam. Last kita pun dah seronok. Mana buktinya? Saya dapat dalam mimpi. Mana boleh pakai. Dan saya suka kaitkan metod pengkajian saya dengan ilmu hadis.
So bab perawinya kita kena sanak dia kena penting lah, bermakna data dokumen, primary sources, secondary sources dan sebagainya. Sebab kita dengar banyak cerita kan. So, ada possibilities, tapi kita nak tengok possibilities mana yang paling kuat. So supaya orang tidak terpecah ataupun bias terhadap pelbagai cerita yang ada. Betul. Menarik juga. Tapi kalau kita tengok kan pengajian sejarah sekarang, saya faham dengan sentimen bahawa scientific data ataupun maklumat itu penting untuk basically itu adalah authority. So kalau tak buat kajian sejarah menurut perspektif ataupun guna tool saintifik, maka penemuan sejarah itu tak valid macam tu. Tapi sekarang mungkin ada tendensi untuk orang keluar daripada pemikiran bahawa sains adalah segala-galanya dan kemudian kita crumblekan struktur penyelidikan yang sangat menara gading tadi, kemudian kita pergi kepada metod-metod yang lebih layman. Mungkin orang dah berbicara tentang oral history, macam mana value oral history dalam merakam sejarah. Nanti topik kita akan sentuh tentang, misalnya topik tentang hantu yang kita akan bicarakan nanti, which is salah satu arkib bagi saya, salah satu arkib kepada sejarah juga, walaupun tidak ditulis ataupun tidak dinarasikan oleh penyelidik. Misalnya kan. I mean itu pandangan saya lah. Itu sebab bagi saya pun kisah-kisah mistik ni ada sangkut paut dengan sejarah. Dan bahagian besarnya cerita-cerita hantu ni mesti ada backstory dia yang kaitkan dengan asal-usul ataupun sebelum bangunan ni dibina, kat situ ada apa. So in a way bukan kita nak menakut-nakutkan ataupun memberi cerita yang ataupun mendorong orang kepada hal-hal yang tahyul ke apa, tapi untuk kita lebih kenal tempat tu. Gitu. Saya suka topik ni daripada dulu lagi sebenarnya. Kebanyakan finding saya dalam bab sejarah Kuala Lumpur ni, saya selalu tekankan bahawa masyarakat sekarang, walaupun dulu dah start dah, masyarakat sekarang sepatutnya mula mendokumentasikan perkara, sama ada dalam bentuk penulisan ataupun dalam bentuk visual, gambar, filem dan sebagainya. Kerana ni semua ni contohnya metod untuk saya mengkaji, kalau saya pergi ke arkib negara, so untuk mencari file-file, katalah satu file tu mempunyai 127 helaian. So kita kena go through satu-satu. So benda tu data yang belum di crunch lagi. So apa yang kita kena buat, kita kena study satu-satu dan kena fikir macam mana apa yang berlaku pada zaman tu. So baru kita boleh tahu, sebenarnya baru kita boleh extract poin-poin penting daripada 100 lebih helaian tu, dan kemudian diluruskan datanya supaya baru kita boleh keluarkan. But then again, kita kena sentiasa mendokumentkan. Kalau satu saja fakta yang kita jumpa, takkan nak buat level movie. Kan? Benda tu kalau level movie mestilah ada, ni cerita dia penting, dan ceritanya banyak benda yang kita boleh sembangkan dari segi satu hal. Macam baru-baru ni sekarang ni ada satu filem baru tentang Fraser Hill. So tapi dia dah tekankan awal-awal bahawa yang ni bukanlah 100% cerita berfakta, dia sains, ada bab fiction sedikit. Jadi kita pun dah boleh tahu, bermakna dia bukanlah 100% factual. So sama juga saya rasa seperti cerita Mak Kilau. Jadi itu daripada segi creative side lah. So bagi saya sebenarnya banyak lagi cerita-cerita yang kita boleh fictionalize kan dan diselitkan unsur-unsur background dia sebenarnya berlaku pada masa zaman British contohnya, zaman Jepun contohnya. Tapi boleh je kita buat main cast tu ataupun main character, seorang antagonis ataupun dua pasangan bercinta ataupun gangsterism dalam movie tu. Tu yang tu akan jadi menarik disebabkan oleh kita balik kepada karakter Sherlock Holmes. Sherlock Holmes adalah karakter yang fiction, tetapi sampai sekarang ni kita boleh tahu style Dr. Watson hisap pipe-nya, kita boleh imagine dia punya karakter.
Padahal dia tak satu karakter, dia bukannya orang yang betul pun. Tapi macam mana, kenapa orientalis boleh berjaya daripada dulu sampai sekarang, dia boleh tanam benda tu dalam kepala otak kita. Sebab dia create watak fiction tu dan kaitkan story dia dengan sejarah-sejarah yang ada dekat Britain. Contohnya macam mana Sherlock Holmes tak wujud, tetapi wujud kes Kes. So dia kaitkan macam tu contohnya. Betul. So itu patut kita buat. Jadi patutnya kalau macam cerita Mak Kilau tu, banyak lagi sebenarnya cerita-cerita yang kita boleh korek daripada sejarah negeri-negeri di tanah Melayu kita ni sebenarnya yang boleh. Tapi itulah, tak apa, bajet tu nanti kita cerita kemudian. Hari ini kita nak cerita pasal KL. Saya ada satu soalan. Saya silakan. mungkin nak tanya pendapat Bruce tentang, kalau saya ni kan mungkin pembaca sejarah yang biasa-biasa, mungkin bukan intensely baca sejarah. Topik sejarah saya mungkin sangat general macam tu kan. But kalau saya berfikir tentang KL ataupun Malaysia, kita selalu mungkin dihadapkan dengan sejarah tu sangat sempit, iaitu mungkin sejarah general siapa yang penemu ataupun founder kan. Founder. Selalunya macam tu kan. I mean, kalau tadi kan di awal perbualan kita cakap pasal KL dan kita automatically fikir siapa yang jumpa KL dulu, siapa kan, yang buka KL. So always kebanyakannya, I think dominant bagi saya rasa siapa yang start dulu, siapa yang mulakan, siapa yang teroka tempat ni, siapa yang develop tempat ni kan. So tak ada sejarah-sejarah, dan basically sejarah yang bentuk macam tu selalu dikaitkan dengan state, selalu dikaitkan dengan kuasa kan. Dan itu dalam naratif yang utama. Betul. Macam tu. Dan naratif-naratif lain yang itu tersembunyi kan. Saya rasa menarik kalau kita boleh sentuh sejarah-sejarah yang mungkin yang tak diraikan sangat, sejarah-sejarah daripada rakyat biasa kan. Dan itu saya rasa saya tak menafikan sometimes bila kita jumpa orang dan tiba-tiba orang ni bercakap tentang sejarah. Dia bukan researcher, tapi mungkin dia hidup dekat situ and then dia punya maklumat tu tak semestinya kan. Mungkin paling tidak diperturunkan. Itu sangat tradisional cara periwayatan tu. dan itu je yang I think untuk orang biasa ada bentuk periwayatan. Menulis tak terlalu sangat. I think itu kerja researcher, kerja penulis kan. So I think that's interesting lah. I rasa kalau kita fokus kan, kita tengok benda tu. Okay, kita hari ni adalah cerita tentang Kuala Lumpur, dan bersama kita adalah kita panggil Bruce ni mayor lah. Boleh. Mayor at least bukan KL, dia high street. High street tu mayor high street je. Mayor tidak rasmi. Betul. So cerita dia Bruce, apa yang saya tahu, Kuala Lumpur bermulanya di pertemuan antara dua sungai, iaitu Sungai Gombak dan Sungai Klang. Dan di situ terbinanya Masjid Jamek. Dan Bruce juga baru lepas tahun sudah yang baru selesai projek ke tak habis lagi? Habis dah. Dah habis dah. Okay. Dia ada buat something about Masjid Jamek. Boleh cerita boleh cerita Bruce, macam mana boleh bersama Think City, iaitu satu projek conservation management plan dia sebenarnya. Selain daripada dilapidation process works, itu bersama dengan arkitek, dan untuk menambah baik apa yang perlu ditambah baikkan lah, untuk bangunan-bangunan lama. Dan itu sebenarnya ialah satu benda yang normal yang berlaku di bandar-bandar. Especially. So dalam kita, tidaklah semua, dan saya kira sepatutnya benda ni diketahui umum, especially orang Kuala Lumpur, bahawa segalanya bermula di pertemuan dua sungai ni, which is titik dia adalah Masjid Jamek. Tapi dalam Bruce membuat projek tu, apa penemuan yang menggemparkan Bruce sendiri secara personal yang sebelum ni Bruce tak tahu, orang lain, dan lagi orang lain pun tak tahu, tapi pada ketika sepanjang menjalani kerja-kerja tu ada jumpa sesuatu yang baru dan extraordinary. Yang wow. First of all, saya rasa di antara muara Sungai Gombak dan Sungai Klang itu ialah tempat yang bagi saya macam majestic, disebabkan oleh orang dahulu
dia main mode of transportation dia ialah sungai. So apabila dia sampai ke dua pertemuan sungai itu, satu pertemuan ke dua pertemuan? Satu pertemuan dua sungai. Dua sungai itu sebenarnya dia dah nampak dah, oh pokok-pokok kelapa ini style orang-orang dulu. Kita kena kaitkan dengan cara orang lama punya pemikiran dan kehidupan. Apabila dia orang nak mudik ke hulu, jadi dia akan nampak, dia akan tengok kawasan tu apa pokoknya dan apa bangunan-bangunan yang boleh dilihat di hulu. So kat situ dia akan landing dan dia akan cuba membuat penempatan. So saya rasa macam saya lupa term yang dipanggil lokai something. So saya rasa di pertemuan dua sungai itulah inilah sebenarnya di mana Kuala Lumpur bermula. Sebabnya memang pun saya rasa kalau penghijrahan orang-orang daripada Sumatera datang ke sini bukan melalui jalan darat. Jalan sungai. Semua jalan sungai. Sumatera ikut laut dulu, baru sungai. Masuk sungai. So bila dah masuk ke hinterland, jadi mereka berselerak. So sama ada di Ampang, di Ulu Kelang dan juga beberapa kawasan-kawasan lain yang pedalaman dan luar radius 200-300 meter daripada kawasan segitiga di kawasan Masjid Jamek itu. Dan sebenarnya sewaktu British datang mengubah posisi daripada Kelang ke Kuala Lumpur, pun juga di sekitar kawasan, dia tidak memilih untuk membuat bangunan ataupun center of administration dia di Gombak. Jadi saya rasa memang orang cerita pasal KL itulah. So itulah benda utama saya jumpa masa research untuk Masjid Jamek. Selain daripada itu, ada satu benda yang kami jumpai bahawa di segitiga di tangga muara Masjid Jamek itu terdapat dua batang stump, dua batang tunggul kayu di mana itu adalah tempat bersejarah di mana KL dirasmikan pada tahun 1974. Yang dah tak ada dah. Sampai sekarang kita orang cari, kita orang tanya, di manakah sebenarnya plak yang menunjukkan ini perasmian Kuala Lumpur menjadi bandaraya, bandar. Tak jumpa sampai sekarang. Cuma ada tinggalkan kesan saja. 1974. Masa tu Sultan Selangor melepaskan Kuala Lumpur untuk menjadi sebuah independent state. Bukan independent state, dia macam wilayah kan, wilayah persekutuan, negeri tersendirilah. Ada lagi kan bro kan, stamp tu kan, stamp tu ada jalan dekat Masjid Jamek tu, nampak stamp tu ada lagi kan? Cuma plak tu tak ada, tak tahu sampai plak tu tak ada. So sebenarnya kalau dilihat pada hari ini, kita akan nampak ni sebab sebelum ni pernah ada researcher lain yang mengatakan ini adalah pancang-pancang yang diikat untuk sampan. Sebenarnya kita pun kata betul juga, sebab memang sini dulu pernah menjadi laluan air penuh lah dengan sampan dan bot-bot kecil. Jadi okey, betul juga. Lama-lama kita dah jumpa gambar dan kemudian ini macam kawasan ni macam sama je, dan kita pergi sendiri ke lapangan, kita ukur dia punya saiz, rasanya ini betul lah tu. So boleh ke kita kata macam zaman tu KL ni kebanyakan main transportation dia guna jalan sungai, tak juga jalan parit? Kebanyakan di negeri Tanah Melayu. Contohnya saya boleh ambil contoh Ipoh di kawasan Sungai Kinta contohnya. So sebenarnya di Kampung Kuchai itu yang saya patutnya sudah merancang lama untuk bawa ke kawan pergi. Jangan disebut. InsyaAllah akan tiba waktunya. Jadi daripada Masjid Panglima Kinta. So bermakna kawasan masjid, kita kena assume mungkin dulu kawasan tu kampung kecil-kecil. Jadi kawasan Masjid Panglima Kinta adalah satu kampung lain dan Kampung Kuchai adalah satu kampung lain. Jadi transportasi pada zaman itu hanyalah melalui sebatang sungai. Jadi pasal tu kita tak jumpa jalan darat menghubungkan daripada Kampung Kuchai ke kampung seberang ataupun kampung bersebelahan. Dan berdasarkan peta-peta lama dan sehingga hari ini, masa kita turun padang, kita buat kajian, sebenarnya memang masih jelas
kelihatan dia punya bekas-bekas yang menunjukkan ini adalah mungkin jajaran utama, jalan utama ni, lorong masuk ke rumah-rumah. So masih nampak lagi. Cuma sekarang ni masih dah, kawasan pun dah jadi macam semak samun, belukar, pokok makin tinggi, jadi dah macam agak diabaikan lah. Tapi masih lagi terdapat bangunan-bangunan di situ yang sebenarnya kalau boleh diselidik mesti banyak lagi cerita. Sebab jalan darat mesti ada juga diguna, tapi means of transport tu tak. Jalan dalam ada, tetapi hanyalah untuk kampung itu. Untuk jadi sekitarnya je lah. Untuk mungkin jauh dia memang naik sampan lah. So mungkin 50 tahun kemudian barulah wujudnya kita dapat idea macam mana kita nak menghubungkan ni melalui jalan darat. Lagi cepat lah kan. Lagi cepat. Kemajuan dari segi transportation. Sebab kena faham, sebab KL dulu bermula daripada Jalan Denai, kemudian di Jalan Tanah Merah kan, kemudian dipanggil Metal Road, dan kemudian barulah wujudnya kereta api 1886 di Perak dan kemudian di KL. Sewaktu zaman itu dikatakan land transport beroda agak down kerana dah ada rail, kereta api, sistem kereta api. Tetapi kita harus ingat, kita ni di Kuala Lumpur ataupun mungkin di Malaysia, kita negara yang suka sangat dengan kenderaan darat. Dari dulu sampai sekarang. Dulu sampai sekarang. So zaman tu pun mesti ada yang ditarik dengan ada dalam banyak saya jumpa file-file yang menceritakan, walaupun proses pelebaran jalan itu ada, tetapi cerita-cerita komplain-komplain tentang kesesakan lalu lintas disebabkan oleh vehicle, bermakna kenderaan beroda, termasuklah beca dan basikal pernah direkodkan. So kita tak boleh imagine sekarang ni, kalau kita dengar balik, kalau saya rumuskan satu file yang dapatan saya tu, kata ada satu surat komplain mengatakan kawasan, katalah kita ambil Tun Ashley belah utara yang menghadap ke Bukit Nenas ni. Itu namanya jalan apa dulu? Sebelum Tun Ashley, Jalan Tun Ashley, Jalan High Street kan? Jalan Bandar, dan sebelum tu ialah High Street. So terlalu sesak dengan terlalu penuhnya basikal. Kita tak boleh imagine, banyak basikal dulu sampai menyebabkan kesesakan. So itulah, itu peredaran zaman, dan kemudian dengan modernisasi semua benda tu, sekarang ni kita tersangkut dalam traffic light, dalam kereta je lah. Okay Bruce, dari Masjid Jamek kemudian berkembang. Asal Masjid Jamek dulu adalah Masjid Kampung Jawa kan? Masjid Kampung Melayu. Tapak Masjid Jamek asalnya ialah satu perkuburan. Lepas tu didirikan masjid yang besar. Dulu ada masjid kecil kan situ. Surau ke masjid namanya? Masjid yang bernama Masjid Jalan Java ataupun Java Street Mosque, iaitu di kalau kita tengok map, dia berada di belah timur sungai, bermakna tebing kanan Sungai Kelang. Which is kat tengah tempat zaman dulu belum ada lagi jalan yang menghubungkan antara dua public di antara dua tebing sebelum kewujudan Java Street yang panjang ataupun Jalan Tun Perak sekarang. Jalan Jawa lah. Jalan Java Street, dia tak panggil Jalan Jawa. So dan sebelum wujudnya jambatan. Jadi kat situlah sebenarnya, di situlah sebenarnya terdapatnya kampung-kampung Melayu, Kampung Melaka dan Kampung Rawa. Di kawasan yang kita berada sekarang ni ialah Kampung Rawa sebenarnya. So jadi bermakna karya di kawasan ini semayang di masjid Kampung Java Street, Masjid Java Street. Buat apa? Ada satu lagi masjid yang berada di seberang sungai, iaitu Masjid Culia. Jadi karya di sini terdiri daripada golongan Melayu, ataupun the British said it was the Malay lah. Dia bukannya panggil the migrants. So kat sini sama ada Sumatera, orang bermakna migrasi dari Sumatera yang sudah berkampung di sini. Whereas di sebelah sana di Masjid Culia ni sebenarnya banyak pedagang daripada datang daripada India Muslim.
Bruce, so saya nak tanya, sejarah, kalau kita cakap sejarah ni panjang. Panjang. Dia tak ada mungkin titik mula dan titik akhir. But kita bercakap sejarah, kita cakap tentang period. Mungkin kalau sejarah Malaysia ni selalu orang akan start 1957, mungkin start dengan merdeka, or before merdeka, selepas merdeka, tahun 1990-an. Bagi Bruce personally, orang yang mungkin dah lebih 3 dekad, 4 dekad duduk di KL, apa period mana yang bagi Bruce rasa interesting for KL untuk Malaysia actually? Untuk Malaysia? Untuk KL lah. Untuk KL. Tahun 90-an ke atas ke dari zaman Tok Adam, wujudnya Kalau pendokumentasian ditanya yang dicatat, sejarah yang tercatat sehinggalah ke hari ini, period mana yang Bruce rasa yang paling interesting KL? Soalan ni susah kerana saya ada banyak period yang saya suka. Susah, dia memang susah. Susah 25 sebab markah. Dia disebabkan oleh personally Bruce. Mungkin zaman Bruce secara generalnya saya boleh Bruce bahagikan kepada 2 era. Satu, tahun-tahun yang saya belum hidup dan saya cuma research melalui pembacaan. Satu lagi melalui experience saya sendiri. So first time pindah KL bila? Tahun bila? Saya sebenarnya lahir kat sini. Saya berada dalam perut mak saya di KL. Saya cuma balik ke Penang sebab waktu itu ibu bapa saya masih menetap di sana. Nenek saya berada di sana dan kemudian balik ke Penang melahirkan saya, dan selepas pantang saya balik semula ke KL. I see, 07 lah. 07. Okay. Jadi berbalik kepada soalan itu tadi. Era yang paling saya suka ialah era di mana saya boleh bagi 2 lah. Satu, sewaktu perang Saudara Selangor. Sebenarnya melalui pembacaan daripada banyak sources, sebenarnya interesting sebab perang tu berlaku dalam 5-6-7 tahun. Jadi banyak benda kita boleh cerita dalam 5-6-7 tahun tu. Daripada switch faction, daripada pembunuhan, skirmishes, perang atas Bukit Nenah semua. Bila kita baca tu kita boleh imagine, wah macam ni. Jadi salah satu peristiwa penting di Bukit Nenah itu adalah titik tolak bagaimana how the war was ended. So yang itu ada kena-mengena dengan tentera daripada Pahang. Itu yang interestingnya. Dan dari situ pun sebenarnya perang Bukit Nenah ni dah boleh buat satu movie dah, in fact. Kemudian nombor 2, saya merasakan bahawa selepas perang, kemungkinan 1881 iaitu tahun keramat untuk KL, disebabkan oleh berlakunya banjir besar di hujung tahun dan awal tahun KL terbakar habis. Walaupun ada tahun-tahun lain KL pun pernah terbakar dan juga banjir, dan sekarang pun sebenarnya masih juga banjir yang agak teruk kadang-kadang, tapi tidaklah seteruk dulu. Selepas itu mula modernisasi, semua rumah-rumah binaan daripada selut, tanah liat semua beratapkan rumia ditukar kepada batu bata. Itu masa British masuk lah. Ya, masa 1882 ataupun 84, sewaktu Frank Swettenham mengarahkan bahawa kita tukar semua, kita buat balik rebuild. Dan kemudian saya baru baca baru-baru ni saja dalam satu report, dalam file mengatakan proses rebuilding tu berlaku dengan amat pesat, bermakna dalam 2 ataupun 3 tahun. Tahun pertama hanya kurang daripada 10 rumah yang dah menukar daripada kayu tanah liat semua kepada rumah batu. Tahun ketiga sebanyak dalam 200 hingga ke 300 rumah tersiap bina dalam binaan batu. Bermakna pada zaman dulu tolak tepi inflasi, datang mana bajetnya daripada kerajaan untuk membina pejabat-pejabat ataupun orang-orang kaya, toke-toke lombong, membina rumah mereka. Bermakna itu satu kejadian dalam masa 3 tahun yang amat dahsyat, yang sebenarnya kalau kita ada time machine, kita boleh travel balik, kita tengok, kita speed up, memang best sebenarnya KL. Tapi of course ini adalah naratif daripada luar lah, mengatakan
proses berlakunya perkara tersebut. So far banyak benda yang kita boleh korek banyak daripada British berbanding dengan orang tempatan. Orang tempatan ni dia tak cerita sangat tentang adalah hukum dan waris-waris yang saya pernah jumpa macam Panglima Lidah Hitam. Panglima Lidah Hitam ialah Khatib Koyan. Okay, Bruce, setakat ni kan kita mungkin berbicara tentang sejarah, kita bercakap tentang sejarah peperangan, kita bercakap tentang tokoh-tokoh yang berperanan dalam membangunkan nama-nama besar, nama-nama yang berpengaruh dekat KL. Kita mungkin sentuh sedikit demi sedikit dengan tentang ekonomi juga, macam mana secara tak langsung tadi kan, pedagang datang, macam mana goods transported here and then distributed dekat KL. Itu menarik bagi saya. Tapi kita mungkin tak boleh nafikan juga dalam perkembangan tadi, ekonomi, mostly ekonomi dan sejarah perang dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama berlaku juga, bukan berlaku tapi dia lahir wujud juga sejarah-sejarah semisal yang turut memainkan peranan penting, contribute kepada pembangunan KL. Saya mungkin nak sentuh tentang aktiviti pelacuran, dadah dan juga gangsterisme, underground activities yang turut menyuntik kepada perkembangan ekonomi, sosio budaya, sosio masyarakat. Sebenarnya kita perlu sedar bahawa prostitution pada zaman dahulu kala, iaitu zaman British, ialah satu legalized institution. So, itu nadanya tu. Pusat-pusat rumah-rumah pelacuran dilesenkan dan prostitution is being regulated. Jadi itu pada zaman itulah saya tidak mungkin sudah lupa tentang dia punya kronologi in terms of akta, adakah tapi dah Bruce pernah tulis dimasukkan. satu cerita tentang seorang pelacur di KL mungkin yang Bukanlah di seorang, in general sajalah. Seorang tu ada satu buku lain yang khusus bercakap tentang dia, dalam tak salah saya dalam buku tu dia membicarakan, dia interview bekas-bekas pelacur ni, macam mana traumatizenya kehidupan mereka daripada dulu sampai kemudian hari. So of course tentunya kegiatan pelacuran ni dikepalai oleh geng. Saya tidak menjumpai perkara tersebut diketuai ataupun dimonopoli oleh sesebuah faction ataupun kumpulan. Tetapi kita boleh bahagikan bahawa sebenarnya walaupun dari segi dadah opium, so itu adalah barang benda yang kita boleh trade. Candu ada juga diimport daripada Melaka dan Singapura, dan benda tu semuanya pernah dibaca, ada tertulis di dalam. Masa tu jual candu ada lesen kan? Ya, semuanya berlesen. Tapi jual belacan tak ada lesen. Tapi okey. Sebab kita hal-hal underground ni mostly yang kita tahu secara generalnya adalah dikuasai oleh geng. Awak Imam betul atau tidak, tapi nak tahu jugalah. Dulu zaman kolonial, zaman British, mesti ada geng dia yang memegang Kuala Lumpur. Kongsi gelap lah. Kongsi mari bicara. Semasa tu siapa kongsi seperti di Perak, iaitu Gihin dan Haisan juga. Jadi yang ni kena belajar dari segi sejarah the few clans in KL, in Malaysia. Dan ramai juga orang tulis juga itu banyak sangat buku-buku tentang apa orang kata kongsi-kongsi sejarah ni. Kongsi sangat ada sejarawan tulis. Cumanya ada juga kongsi-kongsi yang the lesser known. Sebenarnya dia orang ni mungkin tak ada apa-apa langsung. So tak ada contribution daripada segi ekonomi, tapi lebih kepada community dewang saja. Tapi yang paling prominent ialah Gihin dan Haisan. Dan tapi selepas itu mereka ni dia jenis businessman sahaja. Dia tidak
dia tidak mempunyai kuasa di dalam pucuk pemerintahan. Paling kuat pun bos-bos je lah. So dan sebenarnya dia nak protect community dia. Ya Aloy pun sebenarnya dikatakan memang daripada satu puak, dan dia sebenarnya kontrol kontrol segala all types of vices yang sampai sekarang pun masih ada. Jadi dan saya pernah ada seorang, ini saya kena berterima kasih kepada seorang student PhD, Cik ataupun sekarang dah Puan Nurul daripada UM, yang telah membuat satu tesis tentang pelacuran. Daripada dia punya starting tu yang saya masih ingat, yang saya pernah baca, pelacuran bermula dari golongan istana juga, tapi dalam bentuk lain diberi takrifan pelacuran itu, iaitu dayang ataupun gundik. Dan itu sikit dalam 2-3 pages je. Lepas tu kemudian barulah cerita pelacuran daripada segi etimologi lah, takrifan lah, dia datang daripada mana lah, semua detail. So yang tu saya garapkan, saya rumuskan lah. Yalah, siapa nak baca tesis tebal-tebal 30 juzuk kan. Itu orang kadang malas baca sejarah sebab dia tidak didokumentkan dalam yang mudah dihadam oleh. Sebenarnya saya pernah mempunyai idea in terms of katalah ini untuk creative industry. Banyak je cerita-cerita daripada PhD papers yang boleh diambil dan digarapkan buat dalam bentuk macam kita cerita sembang tadi. Yang lebih menarik lah. Supaya orang boleh faham sejarah. Kita kecil-kecil dulu kita tengok cerita Hang Tuah dah in colour. So sampai sekarang kita tengok macam itulah cerita Hang Tuah. Padahal sebenarnya kalau kita baca, kaji balik, sebenarnya tidaklah seperti apa yang digambarkan di dalam movie tu. I mean, bagi saya rasa dah banyak juga. Ini recently kita tengok Mat Kilau salah satunya kan. Tapi tendensi untuk filem-filem sejarah ni mungkin lebih kepada bersifat propaganda. Itu mungkin bagi saya rasa perlu dipandang dengan lebih kritikal sikit. Sometimes, I wouldn't say propaganda, I would say narrative. So propaganda macam lebih kepada kerajaan dan subjek, raja dan subjek. Naratif ni siapa-siapa boleh bawa naratif. So sama ada dia individual ataupun golongan-golongan tertentu. Dan saya pun bersetuju juga. Tapi ini in a way untuk menaik tarafkan industri kreatif sebenarnya dalam bentuk penceritaan. Kita boleh tengok set dia gempak gila, meletup sana meletup sini, tapi akting kaku contohnya. Macam itulah. So menarik bagi saya tentang bila kita menceritakan sejarah dan memberi alternatif narration ataupun naratif alternatif. Sebab yang berlaku di Malaysia yang saya lihat bahawa bila ada wujud satu naratif sejarah itu, terutamanya bila dah ada masuk dalam silibus sekolah, ikut yang itu. Kita tidak memang di sekolah, dan disebabkan itu subjek sejarah ni membosankan di sekolah kerana dia tidak mengajak student untuk berdialog dan mencari possibilities lain yang mungkin berlaku dalam titik-titik sejarah tu. Saya pernah berbicara dengan mendiang Prof. Kuki Kim dalam bab ni. Sebab tu itu zaman YouTube baru saja meletup. So saya cakap dekat dia, Prof, sekarang ni budak-budak macam susah nak grasp the information daripada textbook. So sekarang ni banyak dah content creator yang buat cerita sejarah melalui YouTube. Pembelajaran melalui audiovisual lah. Zaman dulu pun saya pernah buat lah juga benda-benda macam tu. Cumanya YouTube ni dia dah terlalu mass. Jadi sebenarnya itulah salah satu platform untuk orang awam ataupun siapa-siapa untuk belajar sesuatu. Datang kemudian harinya ialah saya suka kaitkan dengan apa yang Cik Isra cakap tadi, iaitu subjek budak sekolah, silibus sekolah. Dan dia mengatakan ini Dr. Ahmad Kamal, saya pun ada menyuarakan benda yang sama. Dia kata subjek yang diajar di sekolah tu sesuai untuk budak-budak zaman itu. Apabila dia dah meningkat tingkatan, bermakna kita tak boleh nak expect dia suka ataupun tidak. Kalau dia minat, dia akan cuba korek lagi. So itu saya rasa macam personally itu macam terkena kat saya juga. Sebab dah umur tua-tua baru kita rasa macam mula-mula minat. Lepas tu minat lama-lama baru kita rasa macam
penting juga sebenarnya sejarah ni, kita kena tahu. Tapi itulah, kalau nak berbalik kepada awak punya telahan tadi, iaitu kalau daripada kecil pun kita bagi dry text saja, suruh orang hafal, macam mana orang nak ingat? Itu point saya, bahawa dia tidak kita tak tahu siapa minat tak minat, tapi minat itu datang dari berlakunya cetusan ataupun spark Betul. untuk kita berfikir. Dan di sekolah, di kelas tu, dia tidak mewujudkan satu suasana yang kita mempersoalkan. Kita question kenapa ni jadi, kenapa orang ni ada, kenapa tak macam ni, kenapa tak macam tu. So kita tidak diajar ataupun budaya untuk mencari kebenaran tu tidak ditanam sejak mula. Kita diajar untuk ikut apa yang ada. Dan itulah yang berlaku sekarang ni, di mana bila seseorang menerbitkan satu buku, tak kiralah naratif dia ataupun naratif official ke, akan ada suara-suara yang lain yang kata apa yang dia cerita tu lain lah apa yang kita experience. Jadi bermakna, kenapa? Satu, daripada sini kita boleh tahu banyak benda sebenarnya yang tak habis lagi. Tapi kau tidak menulis, yang menulis dia yang mengkaji, dia yang produce, publish semua bahan. Yang ini tidak. Jadi sepatutnya kalau nak counter balik melalui ilmiah, tulislah juga buku, counter balik melalui buku. Jangan nak bertumbuk dia, kata kau tulis salah lah, macam ni. Jangan dekat ruangan komen je. Itulah yang berlaku sekarang ni. Bila kita tengok di Twitter, Facebook, Instagram, komen, ada je yang orang akan jadi joy killer. Kan? So katalah seorang influencer ni yang kita tahu macam dia ni so far okey, dia tak adalah yang mengarut sangat, tapi akan adalah seekor dua yang jenis kau je lah yang terpaling palatau. Kita nak baca pun rasa macam jadi budaya tu patutnya, budaya dialog kita masih belum matang. Masih belum matang. Kita nak gaduh je. Kalau orang yang tak kena dengan kita, kita nak gaduh. So itu masalah sosial yang lain juga pula lah. Kita dah masuk half bagi kita punya perbualan ni. Of course, sejarah ditulis oleh orang yang menang untuk mengangkat cerita dia. Baik. Tapi banyak di sebalik itu mesti ada cerita orang yang kalah ataupun orang yang tidak dilihat penting dalam naratif orang yang menang tu. Dan semestinya orang-orang yang tidak diceritakan ini mempunyai peranan penting dalam sejarah umum sesebuah tempat tu. Dan dalam kes ini kita cerita tentang KL. Ada tak Bruce dalam sepanjang career Tuan Haji ni ada jumpa orang yang hidup dia, jumpa orang ataupun jumpa subjek ataupun terbaca yang dia punya story dia adalah sebenarnya penting tetapi tidak diceritakan, mungkin disebabkan itulah, mungkin dia berada di side ataupun di pihak yang kalah. Ada tak satu figure ataupun story yang ini sebenarnya adalah cerita penting KL ni tapi tak pernah diceritakan? The untold story of KL. Periwayat yang menarik yang bagi Bruce mungkin yang bagi saya contoh yang kes-kes yang boleh dijadikan sebagai iktibar ataupun kita boleh ambil satu perkara ataupun satu kes ni sebagai contoh ialah Bersih. Bersih official daripada negara akan cerita ABC. Dia tak akan cerita benda-benda yang, takkan dia nak cerita benda-benda yang tak best. Di mana golongan OPQRS yang berada di jalanan itu sendiri, takkan dia tak nampak. Jadi itu adalah, saya rasa macam both sides of the coin yang tidak diceritakan daripada dua-dua sudut juga. Jadi macam di KL ni, saya tak boleh nak terfikir macam sekarang cerita-cerita ataupun kes-kes kejadian yang berlaku. Cumanya dalam dari segi yang saya boleh terfikir sekarang ni ialah pengkisahan cerita sejarah tentang Central Market. Pasal seni pasal seni, dulu saya tak tahu sama ada dia masih lagi ada booklet yang untuk dijual di kaunter pertanyaan itu. Dia pernah menerbitkan satu booklet nipis menceritakan tentang sejarah pembinaan, perubahan lokasi dan sebagainya. Tetapi dia tidak menceritakan benda-benda yang lain. Dan sebenarnya
saya rasa ramai lagi yang masih hidup yang boleh masih menceritakan apa yang berlaku pada zaman 80-an dan 90-an. Sewaktu pasar besar menjadi Central Market, pasar kering, pasar budaya, di mana ramai penulis, pelukis, ahli muzik, basking, dan macam mana kita punya pergerakan telekomunikasi dan pergerakan melalui transportation semua berlaku, masih belum pernah diceritakan. Dan saya rasa kalau macam siapa yang bakal menulis cerita tentang Central Market era tersebut pun takkan habis tulis, sebab dia mungkin tak jumpa maybe satu karakter yang sebenarnya makcik yang cleaner di dalam toilet punya point of view. Kan, apa yang makcik tu nampak, dia nampak apa yang mungkin kita nampak. Kita melepak dengan golongan artis, kita melepak dengan brother printing t-shirt. Kan, jadi banyak benda. Tapi kalau boleh kita nak tengok, kalau nak cerita pasal Central Market, banyak kita ada buku, banyak ada reference. Yang ni reference tentang bahan binaan bangunan itu tersendiri. So yang ni daripada social culture, social norm, ini daripada transportation. Kenapa dulu di tepi Bangkok Bank ada banyak hentian bas? Kenapa zaman tu masih ramai orang, belum ada homeless yang tidur terus tepi jalan? Disebabkan oleh perubahan transportation. Sebab dah tak ada dah syarikat bas yang masa consolidation, Intrakota wujudnya selepas bas mini, dan dia punya laluan jajarannya dah berubah, jadi dah kawasan tu dah sunyi sepi. Itu yang nak menceritakan tentang bagaimana satu-satunya kawasan ni dulunya happening, dulunya meriah, sekarang ni dah sunyi sepi. Tetapi Central Market juga saya rasa dia ada satu sejarah penting untuk diri saya personally, disebabkan oleh saya membesar dalam apa yang saya describe tadi. Tetapi sewaktu selepas COVID, kita sendiri nampak bahawa teruknya Central Market sekarang ni, tak ada orang nak pergi. Dan juga disebabkan oleh faktor-faktor wujudnya shopping mall di setempat, dan orang dah tak pergi dah ke Central Market. Perlu diingatkan bahawa pasar besar dulu di KL tak ada pasar besar, pasar kecil je, barang tak cukup. Orang daripada Gombak mungkin datang naik basikal, naik bas, akan pergi ke pasar besar untuk beli barang basah. So Central Market ialah satu congregation point. So untuk datang kat sini, bawa balik ke rumah dia orang. Lepas tu habis, dia dah jadi pasar basah, jadi pasar kering. Student UiTM daripada Shah Alam semua akan ITM sampai ke Bastang Kelang, dan akan berkumpul di Central Market sebelum pergi dating ke pergi mana-mana lah. Sekarang selepas COVID, saya sendiri pernah mengatakan bahawa adakah ini the downfall of Central Market? Betul. Selepas itu, setelah beberapa bulan melalui program-program yang dibuat oleh Central Market daripada segi tiap-tiap minggu dia ada buat flea market semua, dan sekarang Central Market dah kembali meriah seperti mana yang macam kalau kita balik kepada zaman dulu, budak-budak sekarang semuanya pasal sini. Walaupun berbeza dia punya culture, kita tengok ni budak-budak sekarang dressing dia mungkin dah lain. Zaman kita dulu mak rock, t-shirt hitam, seluar ketat, kakaci. Kakaci. Sebab sekarang Siang tu dia dah, kita panggil gentrified. Tahap yang sangat komersial dan turisti. Kalau kita ingat zaman saya 90-an, tak tahu Bruce punya cerita zaman 80-an. Sama je. 90-an. Bruce tu hitam putih. 90-an masa tu Central Market masih lagi sangat organik. Dia tak ada teratur sangat, tapi kita rasa hidup. Bersepahnya painting dekat dinding, orang-orang basking boleh sesuka hati. Tiba-tiba ada orang buat performance, theatrical performance yang sangat organik dan tidak terikat kepada apa-apa peraturan yang membendung aktiviti tu dia dengan berbanding sekarang ni apa-apa kena minta permit, nak ambil gambar pun minta permit.
Dan segalanya dijual pada tempat yang sangat teratur dan harga yang tinggi. Dia jadi tempat turis lah. Dia bukan lagi tempat congregation rakyat. Marhain ataupun rakyat marhain untuk bergaul dan berkongsi. Tapi tak boleh salahkan keadaan, sebab keadaan zaman sekarang ni, contohnya kalau katalah di old part of the town sekarang ni, dulu banyak je kedai-kedai yang jual benda-benda yang spesifik. Contohnya ubat-ubat Cina, hardware store, jam, macam hardware store. Dekat rumah kita sendiri, dekat je, tak sampai 1 kilometer kita dah boleh jumpa Mr. DIY. Kenapa kita perlu nak naik bas, naik kereta, jam, penat semua untuk pergi ke satu kawasan lain untuk beli benda yang sama. Jadi itu yang satu faktor yang macam ini proses tu berlaku rasa macam sedar tak sedar. Yelah, jadi kenapa aku perlu datang ke sini lagi dah? Nak melepak. Budak-budak sekarang dia pun dah tak melepak jenis macam kita lepak. Menarik juga bro, sebab saya tengok kadang kalau benda fenomena tu berterusan, so ada semacam sejarah tu seakan-akan terhenti ataupun menjadi perlahan. Ini sebab pergerakan tu tak wujud. I mean wujud tapi orang dah static. Orang dah tak connected dengan tempat-tempat. Kan? Bercakap, macam orang zaman dulu mungkin sangat associate diri dia dengan tempat ni. Macam contoh zaman 80-an daya bumi. Ataupun mana-mana tempat lah, lepak. Contoh lagi satu yang saya boleh ni, ada 2 perkara walaupun benda ni berlaku di satu kawasan yang sama, iaitu di Bukit Denas. Saya dulu banyak bercampur dengan budak-budak sekolah St. John dan CBN, dan saya dapat tengok dengan mata sendiri dia orang ponting sekolah, dia akan pergi ke satu kedai mamak yang tersorok. Di namanya Talib. Sekarang sekarang namanya Pak Din. Oh, di situ? Sekarang dulu ramai budak sekolah, sehingga kan kawan saya pernah bercerita cikgu sendiri turun padang rush budak-budak dalam Talib sebab ponting. Sekarang ni kita nak tengok benda tu dah tak ada dah. Cerita kedua ialah saya berjalan hala ke Masjid Jamik. Saya jumpa dengan budak bersekolah yang berlencanakan konvent Bukit Denas, dan saya bertanya, adik sekolah CBN? Ya. Ada tak dengar cerita-cerita hantu kat sekolah? Dia orang tengok muka saya macam terkejut. Tak tahulah muka saya buruk ke ataupun benda yang saya nak cakapkan tu rasa macam terlalu apa ni kan, tak pernah dengar pun. Jadi zaman-zaman kita dulu, walaupun mungkin hampir kebanyakan sekolah pada zaman mesti jugalah ada cerita hantunya. Dia tak payah sekolah purba lah, sekolah biasa. Sekolah biasa je mesti ada cerita pasal hantu. Jadi saya rasa macam mesti ada satu zaman apabila senior sudah tidak bercerita kepada junior bahawa sama ada urban betul ataupun urban legend tu dah tidak diceritakan. Bermakna sanak tu mati dekat tu. Katalah 99 ataupun 2003 habis dah. Lepas tu dah bertukar zaman. Memang itulah, tanya budak-budak sekarang dia tak tahu mana ada bang, tak ada, okey dia sekolah. Bruce, cakap pasal hantu kan, saya nak tanya pendapat Bruce tentang, menarik juga bagi saya topik hantu sebagai bila kita hantu Kuala Lumpur. I mean bercakap pasal sejarah, and then saya rasa hantu sangat signifikan juga sebagai salah satu cara untuk explain sejarah. You know, I mean hantu-hantu yang kita jumpa, yang kita dengar dekat KL ni, historically mungkin ada fact, you know, dia boleh prove, you know, macam tu. Watak-watak hantu yang kita kenal kat sini, oh ni mungkin hantu penjajah dulu, penjajah sekarang kan. So saya nak tahu pendapat Bruce tentang peranan hantu dalam menjadi semacam perakam sejarah. Kebanyakan cerita ini mungkin tidak spesifik kepada Kuala Lumpur saja, sebab negara kita pernah dijajah oleh British dan juga Jepun. So cumanya Jepun lebih kasar. Kalau diceritakan tentang pengalaman, ke Jepun lebih kasar daripada British? Kasar sebab British dah menang, so dia tak tunjuk cerita kasar dia. Dia ceritakan buruk Jepun. Ini disebabkan oleh cerita-cerita daripada orang-orang tua kita bahawa Jepun memang kena itulah keluarnya term penampar Jepun.
Awak pernah kena? Oh tidak. Dengan cikgu sekolah pernah. Berdesin telinga kan, tak pernah. Dengan cikgu pernah lah kena. Orang British dia diplomatik. Dia tak ada berkeras-kerasan. Dia jahat, dia halus. Dia jahat lain. So jadi kalau macam cerita-cerita entiti yang orang pernah bercerita ternampak kejadian lembaga bergaun putih menunjukkan mereka tu daripada bangsa European, English lah basically, dan kemudian ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa dengar bunyi kawat tu selalunya tentera Jepun lah. Dan kebiasaan selalu juga dengar mungkin ada orang pernah mengalami sendiri pengalaman jumpa benda-benda demikian. Cuma kita tak pernah jumpa dan kita tak pernah tahu. Contoh mungkin di pejabat-pejabat lama yang pernah dijadikan headquarters oleh Jepun. Contohnya di Wisma Liraba. Ada juga dengar cerita yang Wisma Liraba tu dulu bangunan apa sebelum dia jadi menara tu? Pejabat Liraba lah. Memang setinggi itulah. Ya. Dan kemudian masa pendudukan Jepun dia jadikan markas Kampetai. Dia sama macam VI, Victoria Institution. Jepun ada beberapa office building yang digunakan oleh Jepun. Sama ada administration itu saya tak kaji habis lah. Jadi mungkin juga ada cerita-cerita yang sedemikian yang kita tak pernah dengar. Tapi dia relatif to sama ada Jepun ataupun British lah. Kan, macam contohnya Kelly's Castle di Batu Gajah. So satu rumah agam besar yang tak siap. Dan pernah dikatakan ada penampakan orang kononnya bergaun putih bersama anaknya. Cerita Melayu punya cerita ni banyak, tapi semuanya yang jenis tak lawa lah. Semuanya hantu Melayu memang seram. Hantu Melayu dia kurang seram lah. Aku ada soalan dia lupa pula apa namanya Bruce pasal itulah lupa pula kejayaan. Dia tak ada. Jadi boleh hilang lah soalan tu. Pasal hantu ya? Ya. Apa dia? Okey. Okay. Ikut cara dia lah. Okay. Bruce, satu benda yang the untold ataupun the mystery of KL yang tak umum tahu, tapi ada cerita ni bahawa di KL ni di bawah tanah ada network of tunnel. Oh, ini pun satu urban legend juga. Dan awak sendiri pernah menemukan ataupun sebab saya pernah sekolah VI dulu kejap, Victoria Institution, dan ada urban legend bahawa dekat bilik tersebut bilik band tu ada pintu masuk ke tunnel yang network ke mana hala. Katanya menghala yang menghubungkan VI dengan MBS, Methodist Boys School, lepas tu ke Bukit Nenas. Saya tak tahu sejauh mana kebenarannya sebab tak ada cerita bertulis yang hitam putihnya, tak ada, hanya dengar cakap mulut. Dan kita tak tahu network tu seluas mana dan sejauh mana kebenaran dia. Dan satu lagi ada dekat kaki Bukit Nenas kan, dekat sebelah yes, okey, cantik, stesen lama kereta Monorail. kabel Bawah. Bukit Nenas tu. So cerita tentang the underground tunnels of Kuala Lumpur, terowong bawah tanah Kuala Lumpur, yang Sejauh mana benar? urban legend sejak sekian lama. Kita ceritakan dulu dari segi bab logik dan kemudian kita pecahkan kepada bab macam mana dia boleh jadi urban legend. So bermula daripada melihat peta 1889 di sepanjang jalan Tun Tan Cheng Lock, iaitu Fork Avenue, ada sebatang sungai. So sebenarnya sungai itu merentasi sepanjang jalan tu sampailah ke Sungai Kelang yang di tepi Central Market. So punca airnya ialah daripada Pudu Pond. Kemudian map sesudahnya dah tak nampak dah sebatang sungai itu dah tak nampak di dalam peta. Jadi dalam modern times kita pernah berjumpa bersembang dengan orang-orang GPS, Paritan dan Saliran semua. Dia kata sebenarnya saliran air masih ada lagi, cumanya dia dah di bawah tanah.
dan sebenarnya dah dibetongkan melalui bentuk pipe. Jadi pipe ni sebenarnya tidaklah besar tara mana sangat pun. Okey, itu satu. Satu lagi di Museum Telekom. So di kawasan itu ialah kawasan di bawah Jabatan Telekomunikasi. Kemudian banyaklah sebenarnya diwujudkan jajaran tunnel, sebenarnya hanyalah untuk lay kabel saja pun. Dan juga saya pernah baca satu keratan akhbar di Lebuh Pudu pun sebenarnya ada juga tunnel yang sebenarnya ini tanah apa ni kita tengok, sebenarnya tanah untuk lay kabel saja. So dia sama ada dua je, kabel ataupun perparitan dia yang nak menghalakan ke sungai yang lebih besar. Cuma dalam bab urban legend ni, kita dulu sekolah-sekolah memang cerita dimomokkan dengan, weh jangan masuk bilik ni sebenarnya tanah pergi ke satu tempat lain. Hampir ke semua sekolah saya pernah dengar kewujudan tunnel ni, termasuk di Bukit Bintang Girls School di Pavilion sekarang. Dia sebenarnya dia kata ada satu tunnel menghubungkan ke macam temple Cina depan dia di sebelum Star Hill. Tak tahulah masih ada lagi ke tidak. Dan penemuan sebenar-benar terowong untuk menyimpan barang ataupun menjadi laluan manusia, yang saya tahu masa zaman perang Saudara Selangor yang terdapat di Bukit Nanas pada tahun 2014. Ada satu kejadian tanah runtuh di tepi parking lot depan sekarang ni stesen Dawangi, di mana saya dipanggil oleh kawan saya daripada Persatuan Sejarah Cawangan Selangor bersama dengan Dr. Joe daripada UM untuk explore lah. Dan sebenarnya saya sendiri pernah masuk antara orang yang saya rasa kedua selepas seorang pekerja Bangladesh yang demam masuk kat situ. Dia masuk dia demam. Terowong tu tak adalah tinggi sangat dan panjang sangat, dan terowong tu mati sekerat jalan. Kita pun rasa macam ni terowong jenis apa ni, tak habis ni kan. Berapa jauh sebelum dia mati tu? Berapa dalam? Tak sampai 20 meter pun. Tak sampai 20 meter. Jadi dan dia macam ada bengkak-bengkok sikit. Kemudian ada macam korek lambakan tanah yang tak habis tu diletakkan di penghujung kawasan terowong tu. Itu saja. Tapi Ranger Bukit Nanas ada berceritakan bahawa yang ni kita baru jumpa satu je, satu lagi ada belah sana, sebelah lagi. Cumanya bila tanah runtuh, ada atas faktor keselamatan, dia tak bagi kita orang masuk. Takut nanti in case kita orang masuk lagi ke kacau tanah punya structure dan runtuh, kami pun innalillah. Jadi itu salah satu ini betul-betul terowong. Kemungkinan besar kita punya dapatan selepas meeting semua, wakil daripada Persatuan Sejarah Selangor tu, Cikgu Faizal mengatakan ini kemungkinan besar adalah laluan tempat simpan barang, mungkin senjata ataupun makanan yang disebab dia sebelah dengan Sungai Kelang. Jadi bermakna barang-barang, katalah imagine masa zaman perang dulu nak hantar barang, kalau tak ikut jalan darat, ikut jalan sungai, maknanya dia boleh buat perahu dia, barang-barang tu semua angkut masuk dalam terowong. So itu benda yang macam it could be a possibility lah. Itu je lah dia punya ni. So network underground network tunnel di bawah tanah tu sekadar urban legend kebenaran. Saya tak bolehlah cakap urban legend, sebab kalau ada pun sebenarnya benda tu mungkin ada faktor keselamatan yang pihak-pihak atasan pun tak boleh nak publicize. Jadi dia basically dia dah jadi pembentung dia lah. Bruce. Ya. Okey Bruce, soalan terakhir lah, sebab kita dah sejam berbual. Okey Bruce, untuk orang yang macam saya ataupun siapa-siapa budak-budak muda sekarang kan, yang nak belajar sejarah, mungkin apa nasihat Bruce sebagai sejarawan bebas ni? Apa yang perlu? Tak ada lebih pada bukan nasihat dia. Ya. Kenapa sejarah ni penting? Ya. Wak Ima kita bukan orang ahlinya.
dan sebagai rakyat Malaysia yang umum, kenapa perlu tahu tentang sejarah ni? Tapi penting juga macam mana cara dia. Saya rasa soal cara tu penting. Cara kita explain kemudian. Pentingnya sejarah ialah benda ni history will repeat itself. So benda yang pernah berlaku dulu sebenarnya dia akan ulang balik, tukar kulit dia. So dia saling kulit je, benda yang sama. Nak ikut-ikut, kalau kita baca zaman-zaman dulu pun, cerita tentang kejatuhan mana-mana tamadun ke kerajaan ke disebabkan oleh politik, bickering, backstabbing semua. Seperti mana yang kita tengok apa yang berlaku sekarang, sama je. Perlu sedar bahawa kita kena dokumentkan banyak benda. Kita perlu membaca, dan general knowledge, awareness tu amatlah penting, kerana penting sebab di kemudian hari itu amat berguna. So saya mungkin ada sifat ingin tahu, ataupun mungkin saya dikurniakan memori yang baik sehingga kan banyak benda-benda yang berlaku pada zaman kecil saya boleh ingat lagi dan saya boleh ceritakan. Untuk orang-orang sekarang ni sebenarnya, so satu lagi contoh kenapa penting ialah when it comes to our sovereignty, Pulau Batu Putih contohnya, kan. So kita tengah bergaduh dengan negara lain tentang siapa punya pulau ni. So tapi kita tak ada dokumen, kita tak ada proof yang orang ni semua sebenarnya ada je. Cuma kita tak tahu siapa nak cari, kita tak tahu mana nak dapat sources demikian. Jadi itu bahaya. Kan, ini mungkin daripada segi level urban kita ni, kita perlu bila jalan mana-mana dokumen, take pictures, simpan je dulu, dan kalau boleh tunjuk di mana-mana hashtag supaya in future orang boleh refer, orang boleh cari, trace balik. Kita tak nafikan lah ada yang jenis posting dia log account ataupun private yang kita tak boleh nak go through. Tapi sebenarnya kalau kita ni ada access dengan benda-benda tu semua, banyak benda rare pictures yang kita boleh, kita pernah ingat kawasan ni macam ni. Imagine lagi 50 tahun, budak-budak sekarang ni yang baru 20-an, 50 tahun lagi dia tengok KLCC tu macam mana. Kita hidup di zaman KLCC sedang dibina. Kita boleh duduk di depan Wisma Getah Asli, malam-malam lepak tepi kereta tengok, tengah in construction, lawa ni banyak lampu-lampu. Sampai sekarang dia dah jadi perbualan orang mengganti dunia, the tallest twin tower in the world. Bayangkan nanti 50 tahun, apa jenis ataupun bentuk penceritaan yang budak sekarang ni dalam masa lagi 50 tahun dia akan cerita pasal KLCC. Sekarang ni zaman dah moden, archiving boleh letak kat cloud dia, macam-macam. So macam mana nak access dia. Dan itu sebenarnya mungkin di kemudian hari saya akan terjumpa ataupun bersembang dengan orang yang sebenarnya share the same concern in terms of lagi 30 tahun what is to become to our archival punya ni. Jadi macam mana nak petik sesuatu topik. Untuk ini untuk penceritaan. Kita pun sebagai sebuah negara mestilah kita nak cerita something really good about ourselves, dan kita sendiri nak bercerita. So itu yang saya rasa penting. Mungkin sebab budak-budak sekarang ni dia mengikut peredaran zaman lah. Macam saya dulu pun kita tunggang langgang juga. Kita punya F-up days tu memang terlalu lama sampai dah sedar sampai bila aku nak jadi sini. So bila kita take ourselves more seriously, barulah kita terbuka benda-benda semua. Budak-budak sekarang ni dia dah expose dengan benda-benda yang experience yang orang boleh share. Dan kita janganlah jadi boomer orang tua yang jenis aku sajalah sentiasa betul, kau salah, aku makan garam dulu daripada kau. So itu mindset tu pun dah kena tolak tepi dah. Bagi saya pada akhirnya kita nak mengetahui, bukan nak belajar, kita mengetahui sejarah ni supaya kita kenali. So bila kita kenali, kita tidak rasa, sebab naratif sejarah kita banyak yang ditulis oleh orang yang pernah menjajah kita. So bila kita korek balik dan mencari kebenaran, kita kenal siapa diri kita dan bahawa kita ni sebenarnya pun sama hebat, dan bukan untuk menidakkan orang lain tetapi untuk kita
mencapai potensi sebenar, apa yang patut, apa yang boleh kita capai sebagai menentukan nasib sendiri, sebagai sebuah masyarakat dan sebagai sebuah negara. Personally, di sebelah sudut hati saya mengatakan not in my lifetime, dan budak-budak ni akan fikir macam tu sebab tamadun di Kahirah pun sebenarnya 3,000 tahun semua, kita baru ratus tahun je. Jadi kemungkinan besar, tapi itulah semuanya kena start dari sekarang. Baru orang nanti in the future boleh cari balik, sebenarnya kita ni lagi hebat. So apa yang berlaku sekarang ialah kita jumpa di Sungai Batu lah, benda-benda yang kita sebenarnya ni dah buat, Lembah Bujang kita dah buat apa ni, buat besi dah. Sebenarnya sebelum datang orang yang kita selama ni kita lihat hebat, sebenarnya kita pernah hebat. Ya betul. Okey, saya rasa terpaksa kita hentikan perbualan kita kat sini. Dah sejam lebih. So saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Isra. Terima kasih banyak Bruce. Kita mungkin ada episod 2, 3 dah hingga ke 50 kalau baik. InsyaAllah boleh. Kita akan terima kasih. Terima kasih again. Boleh nak tambah selit sikit? Kalau boleh selit lah. Beberapa tempat yang dulu lain sekarang lain. Salah satunya yang Bruce Lee pernah cerita, Petaling Street dulu ada laluan rail dekat Petaling Street. Dan ada sungai Petaling Street. Same spot. Sebenarnya jalan Tun Tan Cheng Lock tu ada jajaran landasan kereta api yang menghubungkan di stesen kereta api sekarang sehinggalah ke Sultan Street Station, iaitu di depan Cahaya Suria sebenarnya, bangunan Cahaya Suria. Tak lama, dalam 3, 4, 5 tahun je dah dibongkar semula. Dan saya pernah jugalah tengok masa dia orang tengah repair jalan tu, tengok kot ada saki-baki tertinggal ke. Tak ada dah. Itu teaser kita untuk episod akan datang. Dulu lain sekarang lain. Banyak lagi lokasi kan. Contohnya macam dekat sebelah Dataran Merdeka tu pun dulu antara tempat yang first railway station dekat KL kan, sebelum the main bangunan yang dibina oleh laluan kereta api. Itu episod akan datang. Untuk tahu, untuk dengar, nak tahu cerita apa sebalik tu, kena tunggu episod yang seterusnya. Sehingga ketemu lagi. Terima kasih. Jumpa lagi.